adalah kerana saya berhasrat secara peribadi sama ada sebagai bakal peserta, bakal penceramah dan juga pada masa itu sebagai penasihat undang-undang, dan kini saya merupakan ketua sementara Garah sejak mesyuarat kedua Garah Tempoh. Seatas kesemua kapasiti ini, saya akan memfailkan tindakan sivil terhadap kesemua pihak yang saya namakan tadi, iaitu daripada Polis Diraja Malaysia, termasuklah Ketua Polis Negara, terhadap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Kerajaan Malaysia, dan berkaitan dakwah-dakwah palsu yang membuat tuhmahan yang mengakibatkan rakyat membuat laporan-laporan yang tidak betul. Tindakan ini juga akan dibawa terhadap ketiga-tiga pihak dan mana-mana pihak lain yang saya nyatakan, iaitu Pusat Kosmo, Pemuda MIPP dan Wakil Rakyat Jelutong RSN Raya.